Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kita bersembahyang, imam membaca surah Al-Fatihah yang menjadi rukun daripada rukun-rukun semayang, yang kalau tak baca Fatihah tak sah. Bukan Fatihah tu tak sah, semayang tu tak sah. Dan bukan tadi saja kita dengar imam baca surah Al-Fatihah, kita pun baca. Dan ribuan tahun dah dalam semayang surah Fatihah dijadikan sebagai suatu rukun. Nabi SAW pernah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab atau kama qala. Tiada semayang atau tidak sah salat yang tidak dibaca surah Al-Fatihah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, surah Al-Fatihah ini adalah tafsir bagi Al-Quran itu sendiri, di mana 114 surah maksud dan maknanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Malam ni kalau kita cuba tengok apakah maksud surah Al-Fatihah, rasa-rasa tak dang. Sebab dulu kita mengaji dengan Tok Guru Kapung je, tafsir Fatihah 9 tahun. Itu belum ulama lagi, belum para imam lagi. Tok Guru Kapung mengajar tafsir Fatihah 9 tahun. Apatah lagi kalau ulama mufassirin. Jadi insya-Allah kita akan cuba lihat apakah maksud satu surah, satu ayat sahaja daripada surah Al-Fatihah, iaitulah bismillah. Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada Fatihah. Yang lain baki 6 ayat. Kita mulakan dengan menyebut bismillah. Kemudian kita sebut 2 lagi nama Allah, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa kita disuruh membaca bismillah? Sebenarnya bacaan-bacaan dalam solat, dalam semayang, sama ada bacaan rukun ataupun sunat, ada maksudnya. Bukan suruh kita baca saja-saja. Bukan Allah pilih aku Fatihah molek sikit. Bukan. Bacaan dalam rakaat, takbir kita ada maksud, supaya selepas daripada kita sembahyang, kita hayati. Maksudnya kita hidupkan bacaan kita tadi di dalam kehidupan. Itu tujuan ayat-ayat atau zikir-zikir telah dipilih khas supaya kita baca tiap-tiap hari di dalam solat, bukan baca saja. Umpamanya Allahu Akbar, Nabi SAW diriwayatkan dalam semua hadis, bila dia nak takbir, nak mula sembahyang, dia tak kata lain, dia kata Allahu Akbar. Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis, kana Nabi sallallahu iza qama ila salah qala Allahu Akbar. Al hadis, Nabi ni bila dia nak start semayang, dia berdiri, dia kata Allahu Akbar. Sampai sekarang orang kata Allahu Akbar. Apa tujuan ni? Ada tujuan. Sebab kadang-kadang kita tak nampak benda maksud suruh kata Allahu Akbar. Tahu dah maknanya Tuhan Maha Besar, tapi tujuan dia apa? Kaitan dengan diri kita. Sebab semayang ini adalah roh kehidupan kita. Bila disuruh kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, mafhum mukhalafahnya ad-dunya asghar, dunia kecil. Itu tujuan dia. Allahu Akbar semayang, Allah yang Maha Besar, yang lain semua kecil lagi. Adakah bila kita lepas semayang kita nampak dunia ni kecil, Allah yang Maha Besar?
Situ masalah dia. 17 kali, 17 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bila salam, Allah kecek pula, dunia pula besar. Darah cetong itu. Tak sampai maksud. Bila tak sampai maksud, seolah-olah sia-sia Tuhan syariatkan kita kata Allahu Akbar. Kita latih kata supaya benda tu jadi hidup dalam diri kita. Tiba-tiba kita hanya jadikan sebagai rukun takbiratul ihram setakat tu. Tak duduk dalam diri kita.